kecuali orang yang masbuk. Itu saja orang yang diberi kelonggaran untuk tak baca Fatihah. Pasal apa? Pasal dia masbuk yang mendapat imamnya di dalam rokok. Dia mai, dia basuh kaki nak masuk, tu imam dah habis baca surah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sampai tentu dia pun jalan-jalan mai masuk dalam saf. Elok dia nak sampai kat saf, imam Allahu akbar rokok. Apa dia nak buat? Dia takbir Allahu akbar dan terus rokok. Habis tu dia tak baca Fatihah, macam mana? Dia dapat ke tak rakaat tu? Dia dapat rakaat tu kalau dia dapat tamak ninah bersama dengan imam di dalam rokok. Dia dapat rakaat tu. Habis tu dia tak baca Fatihah, duk tanya tu lagi. Dia dikecualikan kerana dia masbuk. Itu saja. Kalau kita tidak masbuk, kita kena baca Fatihah. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, ataupun mendapat pendirian imam, kadar yang tidak lulus pendirian imam itu akan kadar Fatihah. Ataupun dia mai, tu imam dah start dah wattini wazzaitun. Dah start dah. Dia baru masuk. Sementara dia nak sampai di saf dan sebagainya, tu imam pun dah nak sampai ayat penghabis surah At-Tin dah. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu imam Allahu Akbar rokok. Dia tak habis lagi Fatihah. Dia tak habis lagi Fatihah. Kalau dia perhabis juga, dia tak dapat rokok. Maka dia dianggap masbuk dan baca separuh ayat Fatihah, maka dia terus rokok. Dia terus rokok. Baik, masbuk ni maksud dia apa tuan-tuan? Yang ni lah yang orang duk keliru, sama macam orang duk keliru bab jamak kasar ni, daripada mula mengaji sampai nak mati esok, duk keliru lagi bab jamak kasar ni. Sama dengan keliru bab masbuk. Yang kata masbuk ni apa tuan-tuan? Yang kata makmum ni masbuk. Maksud dia apa? Maksudnya, dia tak dapat masa yang cukup untuk habiskan satu Fatihah. Satu Fatihah berapa second kita baca? Satu Fatihah. Pernah tuan-tuan try tak di rumah? Pakai stopwatch. Pakai stopwatch. Tekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai habis, tekan. Berapa second untuk satu Fatihah? 35 ke 40 second. Balik lagi try. Bacaan biasa. Bacaan biasa maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Waqaf. Maliki Yaumiddin. Waqaf. 40 second. 40 second. Yang kata makmum yang masbuk ni dia mai daripada Allahu Akbar dengan nak rokok tu dia tak dapat 40 second. Dia dapat kurang daripada 40 second. Maka dia masbuk. Tapi kalau dia masuk mai, dia mempunyai masa lebih daripada 40 second masa anu. Dia daripada takbir lagi dengan imam rokok cukup tak 40 second. Sepatutnya cukup. Orang lain baca Fatihah habis, dia baru nak mula Fatihah. Pasal apa? Pasal dia ghaflah dengan duk baca iftitah. Sedangkan iftitah itu bukan rukun dalam sembahyang. Sepatutnya dia ni kena buat apa? Sepatutnya bila dia masuk mai, Allahu Akbar, Fatihah terus. Bagi keh lebay ghaflah ni. Bagi keh lebay ghaflah ni. Dia tetap dituntut untuk membaca Fatihah. Dan dibenarkan ketinggalan 3 rukun panjang. Di imam rokok, dia ada penerah Fatihah dia lagi. Di imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia ghairil maghdubi alaihim. Di imam sujud, dia waladdallin amin, dia kena rokok dengan tamak ninah, dia kena i'tidal dengan tamak ninah, dia kena dapat sujud yang kedua imam berserta tamak ninah. Dia dapat rakaat itu. Dia dapat rakaat itu. Ataupun pilihan kedua dia, oleh kerana dia dah ada baca iftitah lah apalah semua tadi, tu imam rokok Allahu Akbar, Allah. Dia sepatutnya kena baca, dia tadi dapat rokok jadi sama dengan imam rakaat pertama. Dah tu imam bagi salam, dia bangkit penderah satu lagi. Apa dia ni? Lu apa-apa, hang tak tahu dia ni main cerita. Jadi dia tak baca Fatihah,
Tapi dia memilih option yang kedua. Dia pilih untuk ikut rokok, tetapi rakaat itu tidak dikira. Imam bagi salam sekali lagi, dia bangkit buat lagi satu. Kalau kawan sebelah ni tak mau jadi fitnah, tanya dia. Syekh, entah tadi dapat rokok kan? Dia kata sama dengan imam. Entah dapat rokok kan? Dia kata dapat. Dia pergi tambah satu lagi pasal apa? Tanya pun biji mata berkaca. Ya. Yang pergi tambah satu lagi pasal apa? Dia kata, saya dapat rokok, tapi saya tadi tak dan Fatihah. Dah baca apa tadi? Duduk budak marah orang pula. Janganlah duduk marah kawan ni. Dia kata, saya tadi tersilap, duduk baca iftitah. Tu